Okey, saya nak masak ayam. Okey. Ni, okey, biasalah kita nak buat asam pedas. Okey. Asam pedas. Jom tengok saya buat. Okay. You look. You look. My asam pedas so delicious. Okay. InsyaAllah. Alhamdulillah. MasyaAllah. Tabarakallah. Saya dah cuci. Okey, ni saya rendam dengan air garam sekejap. Jadi kita nak bilas. Okey, kita nak bilas. Jadi kita dah cuci tadi. So kita nak bilas je lah. Okey, ayam ni. Okay, kita dah rendam dengan air garam, air beras semua. Okey, just cuci lah. Okey. 2,000 years later. Okey, tadi kita dah iris tadi, tapi dia tak rekod. Oh my god. Tuhan, tak perasan. Okey, tak apa. Tadi saya ingat dah rekod. Okey, saya dah iris tadi bawang-bawang ni semua. Okey, kita dah temis dah tadi. Okey, bawang merah, bawang putih. Kalau ada halia boleh letak halia. Okey, lepas tu kita nak gunakan tomato sikit ni. Dan kita gunakan perencah ni. Asam pedas adabi, okey. Right. Ni boleh pakai sini. Ni dia punya ni. Okey. Dia ada dia punya rencah-rencah dia. Ingredient dia. Sini, okey. Okey. Kita ada halia. Okey, ambil sikit lah. Sikit je. Ni. Okey. Halia ni kita ambil sikit. Nak masak kan. Okay, kita buat ringkasan dia. Okay. Sebab kita nak masak-masak ni. Okay. Untuk bulan puasa ni kita nak benda yang tu panggil untuk kita buka puasa. Okay. Lepas tu kadang ada belen-belen tu kan. Boleh buat sahur juga. Okay. Lepas tu kita hiriskan sikit kita punya halia ya guys. Jangan lupa hiriskan sikit. Okay. Tadi bawang tadi saya dah ini. Okay. Dah hiris juga. Okay. Halia tu pun kita hiris-hiris halia. Okay. Sebab apa kita tak nak sangat lah. Okay. Okay. Selamat terkatek. Okay. Letak sikit. Okay. Ada ni. Korang ada daun kesum. Okay. Boleh tahu daun kesum. Tapi saya punya dah kering lah. Dah kering sikit lah daun kesum saya ni. Okay. Guna sikit je lah. Yang lain dah memang dah layu. Wow. Okay. Daun kesum. Kita ada bendi. Okay. Bendi ni kita dah basuh tadi. Kita ambil sikit sini. Potong sikit lah. Okay. Kita potong sikit-sikit. Bendi. Potong atas. Potong kepala dia. Ekor dia. Okay. Okay, saya suka apa, memang saya suka lah kalau letak kari ke asam pedas ke, korang letak lah asam pedas ni dengan bendi. Okay, memang sedap. Okay, memang suka buat lebih-lebih sikit lah. Okay, potong kepala dan potong dia punya ekor. Okay, korang letak lagi sikit. Okay, so ni kita punya bendi. Okay, bendi kita dah basuh. Okay. So kita akan potong dadu. Okay, buang dia punya kulit-kulit dulu. Yang tak nak tu. Korang dah beli baju raya ke? Korang dah beli baju raya ke? Kalau belum beli boleh tengok kita punya TikTok shop. Okay, kita ada jual apa namanya tu? Pisau ni. Okay, pisau Red Chef ni. Okay, boleh dapatkan dekat kita punya TikTok shop. Okay, link ada di description di bawah. Okay,
So kita dah potong ni. Okay. Dengan tu tadi tomato. Okay, tomato dan ini dan bendi. Okay, selesai. Okay, ayam pun kita dah basuh, bilas. Sekejap lagi kita akan masak. Stay tune guys. Kita tuangkan minyak sikit. Okay, kita taruhkan minyak. Dan kita masukkan bawang-bawang kita dulu. Okay. Bawang-bawang kita masukkan bawang-bawang dulu. Okay, kita nak dah masak lah. Saya nak masak awal ni sebab anak sekolah ada yang anak tak puasa kan. So kita nak masak awal lah. Okay. So senang nanti nak buka puasa kan. Kalau korang ada cili, okay, korang nak pakai cili giling ni pun boleh. Okay. Tak kisahlah brand apa. Mana nak tunjuk ni. Okay. Apa ni? Cili giling apa-apa brand lah. Okay, korang nak bagi lagi pedas sikit tu, boleh letak. Tapi korang kena ni dulu lah. Tumis dulu betul bawang merah, bawang putih, halia. Okay, tumiskan dulu. Biasa. Dah tumis kan. Ni bagi dia kuning-kuning gold-gold sikit ya. Okay. Okay, lepas tu korang boleh masukkan korang punya asam jawa tadi, perancah. Okay, perancah asam jawa. Perancah asam pedas. Okay, masukkan sikit ni. Tengok dia punya pekat korang, pekat. Okay. Korang kalau nanti tak nak pedas, boleh letak sikit lagi cili. Kalau korang tak nak pedas, tak apa, biar je. Lagi satu lupa. Korang itu kena masuk ni sekali lah. Baru nama dia asam jawa. Okay, asam jawa. Baru dia sesuai. Okay. Kena letak sikit air lah. Tambah sikit air. Lepas tu dia hangat. Dia kena cepat air. Masak ni kena cepat. Hangat. Tambah sikit air dalam tu. Okay. Tambah sikit. Tambah lagi. Kalau lagi dia nak pekat lagi kan, tambah lagi sikit. Itu yang pekat. Okay. Bagi dia pekat. Okay. Nak habiskan tak perlu habiskan lah. Senang. Okay. Bagi dia pekat. Nampak ya? Pekat dia. Punya tu nampak warna dia dah pekat sikit kan. Korang tengok tu. Saya tambah air sikit. Lepas tu korang boleh masukkan sedikit asam jawa. Ikutlah korang nak masam-masam. Okay, masam-masam mana. Okay, masam-masam. Okay. Korang masukkan ayam. Korang boleh dah masukkan ayam. Juga ayam ni. Kita dah ni. Kita dah bilas tadi. Ayam ni tadi. Okay. Tu orang nak tutup ni pun boleh. Kita. Pak, dia punya warna dah menyala kan orang. Pak, warna dia dah menyala. Letak ini nanti. Okay, sebut pati bilis. Letak sikit ni. Kalau tak ada, letaklah apa-apa seasoning yang korang ada.
Okay, boleh letak. Bolehlah letak tu bendi. Okay, letak bendi. Nanti last sekali baru letak tomato Letak bendi dulu. Dan kita tutup. Tutup kejap. Buah ni tu dah naik sikit. Kita kacau. Kau nak letak garam sikit deh. Okay. Letak garam. Okay. Letak sikit garam. Okay. Letak sikit garam. Garam. Letak sikit gula. Okay. Gula ke seasoning yang korang ada lah. Okay. Kacau je. Kacau. Kalau nak tambah sikit air pun boleh. Okay. Tambah sikit air. Tambah sikit tu. Eja. Okay. Boleh eja. Tu korang last kali boleh letakkan tomato. Itulah. Okay, mama ni. Kita masak yang ni untuk ni. Okay. Masak simple je korang. Okay. Aha. Janji perut teralas. Okay. Kacau, jangan tak kacau, jangan tak. Simple je kan korang. Pakai perenca asam daun, asam pedas tadi, senang. Okay. Tambah sikit garam, gula, seasoning sikit dah. Okay. Tak payah banyak-banyak, tak apa. Okay. Okay, you look my asam pedas so delicious. Okay, insyaallah. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. 2,000 years later. Berdoa dulu. Selamat berpuasa Allah. Aha. Best. Okay, jangan lupa subscribe, like, comment and share tau. Bye. Assalamualaikum.